Korang yang jenis kerap tinggal rumah waktu malam, pakai lampu macam ni. Sebab lampu ni dia akan automatik nyala bila malam. Bila siang pula, dia akan cas guna cahaya matahari dekat panel bahagian sini. Dia akan automatik cas dan automatik nyala. Yang jenis kerap tinggal rumah, tak payah nak balik rumah semata untuk buka lampu. Waktu malam je, lampu ni akan terus nyala dengan sendiri. Lampu ni kalau korang pasang banyak biji sekaligus dekat sekeliling rumah, tak payah nak risau bil tinggi sebab dia cas guna cahaya matahari. Yang ni lampu solar. Yang model ni model baru tau. Design dia ni cantik, warna kelabu macam ni. Dan kalau korang tengok, LED dia ni penuh body lampu. Dan dia punya reflektor besar macam ni. Waktu malam, cahaya dia ni memang cerah. Dia boleh maintain cerah macam ni lama tau. Sebab dekat bahagian dalam dia ni, dia pakai bateri saiz besar. Dan kalau korang beli watt yang paling besar, korang dapat panel besar macam ni. 60cm x 35cm. Yang ni panel besar tau. Kelebihan bila panel besar, dia boleh cas dengan cepat. Jadi musim hujan, waktu mendung, dia tetap dapat penuhkan bateri dekat bahagian dalam. Jadi kalau korang nak cari lampu solar, boleh cek yang model ni. Model ni yang paling baloi sebab panel besar dan lampu besar. Dan bila pasang lampu solar macam ni, korang tak payah nak susah payah buka tutup dia punya switch. Biar je dia cas waktu siang dan waktu malam dia nyala dengan automatik. Memang ngam untuk korang pasang dekat tepi rumah yang gelap. Korang boleh cek lampu ni dekat link video.